setinggi-tinggi kesyukuran kita rafakkan kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah rahmat dan kasih sayangnya kita dipertemukan pada hari yang penuh barakah ini dalam suasana Ramadan yang mulia dan mendamaikan. Bersempena dengan majlis iftar perdana, seindah Ramadan, seerat persaudaraan, kita berhimpun bukan sekadar untuk berbuka puasa bersama, tetapi untuk menyemai kasih sayang, mengukuhkan ukhuwah dan mempererat silaturahim sesama insan. Mudah-mudahan majlis yang indah ini benar-benar menjadi jambatan yang menyatukan hati-hati kita dalam keberkatan Ramadan. Pada hari yang penuh barakah ini juga saya amat berbesar hati kerana dapat bersama-sama meraihkan anak-anak yatim dan golongan asnaf yang turut hadir bersama kita. Semoga kehadiran mereka menambah keberkatan majlis ini. Semua ini tidak mungkin dapat dicapai tanpa sokongan padu kaki tangan pihak kerajaan, pihak bank, rakan-rakan strategik, para pelanggan serta semua pihak yang sentiasa berdiri teguh bersama Express Penang. Semoga kita diberi kesihatan yang baik, dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur dan dipertemukan lagi dengan Ramadan yang akan datang. أشهد أن لا